Assalamualaikum. Hari ni Februari 13 Februari pukul 6.45. Hari ni, pagi ni kita masih berada di Ranong. Semalam kita menginap di sini. Satu malam RM60 lebih kurang lah, 60 lebih. Di guest house atau parking depan je. Sebelah ni semua bilik-bilik. Unit depan ni kita boleh parking. Pagi ni kita nak bergerak ke Krabi. Dah siap-siap. Tu lori sampah ni. Pagi-pagi dah angkut sampah dah. Okey, dah siap kemas. Jadi kita nak gerak. Jumpa lagi. Okey, kita akan gerak ke Krabi pagi ni. Sekarang tujuh 10 waktu Malaysia. Waktu Thailand dalam pukul 6.10. Kita akan pergi cari sarapan dulu. PTT ni tak ada sarapan. Dia pagi dah jual lah pasar. Dia kawasan perikanan kan. Ini semua pasar ni. Kiri kanan semua pasar. Semalam kita orang datang tutup. Rupanya dia buka pagi. Semua pasar pagi. Sayur. Tapi ikan tak jumpa. Wah. Kalau kat tempat lain pagi macam ni tak meriah, tapi kat sini ni meriah betul ni. Wah, ikan tak ada jumpa tengok, nak tengok pasal balik. Nasi macam tu lagi kan, nasi kunyit tu. Nasi ada juga. Ada. Kaki lah. Tahu je nasi semalam. Dia nak ha? Tu mihun ya? Yang ni. Ni mihun. Apa? Nah, 25. 25. Ha? 25 baht. 25 baht. Penat je cakap ni. Rupanya boleh cakap ni Malaysia. Sedap ya. Duit. Mana sedap? Ni sedap dan ni sedap. Ha? Semua sedap. Sekejap ambil siling. Nasi pun ada ni. Itu ayam goreng Belum siap
lambat lagi. Ni dalam inti apa ni? Kacang. Kacang. Satu berapa? 5 baht. 5 baht. Betul kan? Tak. 5, 10, 15, 20. Kau nak beli 4 lah. Oh, itu kacang lah. Makan Pau. pau. 4. 4 lah. Ni satu. Nak sudu? Boleh. Penat nak speaking. Rupanya boleh cakap Malaysia. Boleh sikit. Berapa? 40. 40 Kak. Kira Kak ni ada duit sini, duit ni. Ni kira. Ambil. Tak betul. Ni lah. Okey. Terima kasih. Kita di Ranong ya. Ranong. Sebaik jumpa Kak ni, dia pandai cakap Malaysia. Ni saya pilih pun pagi di Ranong. Suasana pagi di Ranong. Check the mic and make sure it sound right, boys. Kami berhenti di 7-Eleven PTT Station yang berhampiran untuk bersarapan dahulu sebelum meneruskan perjalanan. Malaysia, Radio Malaysia. Okey lah. Sarapan tu. Baru je memulakan perjalanan kami nampak menara ni. Berhenti kejap untuk bergambar. Ukauya adalah kawasan Bukit Ukau dan gunung yang memanjang dari utara ke selatan. Terletak kira-kira 12 km dari Bandar Ranong. Bukit Bukau ni tak ada pokok, melainkan hanya rumput yang tumbuh menutupi seluruh kawasan dia. Pemandangan akan jadi berbeza semasa musim hujan antara bulan Mei hingga Oktober. Rumput akan jadi hijau dan meliputi seluruh banjaran gunung. Lepas hujan, kawasan ni biasanya akan berkabus. Semasa musim kering antara bulan November hingga April, rumput akan jadi kering dan bertukar menjadi coklat. Jadi pemandangan akan berbeza mengikut musim.
sound right, boy. if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit
you don't do, well I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight. Jarak dari Ranong ke Krabi ni dalam 360 km saja. Tapi kami kena melalui laluan yang agak banyak selekor. Jadi kami perlu ekstra hati-hati. Laluannya pun kat dalam hutan. Takut tiba-tiba gajah melintas kan. Tengah sedap layan selekor, tiba-tiba ada roblok polis pula. Nasib baik kami ni penunggang yang berhemah. Thank you. Tiba-tiba jalan tinggi tunggu. Apa? Baiklah. Hari road. For the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Cek minyak brake jap. Tengok macam tak cukup. Kalau tak cukup tambah. Tapi bila cek cukup. Sebelum tiba di Krabi, kami singgah di Kautong Hill Viewpoint. Harga tiket 60 baht seorang. Motor tak boleh bawa naik,
kena park kat bawah, kemudian naik 4x4 yang disediakan untuk naik ke atas bukit. View kat atas ni memang cantik. Rugi siapa yang datang Krabi tak singgah sini. Kat atas ni ada restoran, tapi kami tak makan sebab meragui status halalnya. Ada yang kata halal, tapi tak tahulah, dapat tengok view kat sini pun jadilah. Make a bike tour here. Yes, Yes. for 1 week. Ah, Good. very nice. 1 week round Thailand. We was first in Bangkok. No. I go to only the southern. Okay. We was first in Bangkok, Okay. and then Koh Yao Yai, Okay. and now Krabi, and then Phuket, and then back. Oh, Phuket. And then from Phuket back to Switzerland. back to Oh, Bangkok. go back ah. No, from Phuket directly to Oh, directly Switzerland. to Switzerland. Yeah. Oh. Sekarang kita berada kat Kotong Hill, Krabi. Krabi Sini kita nak tengok tempat viewpoint lah. Atas ni ada Kita naik atas pakai apa ni? Kita naik atas pakai apa? Kita naik atas naik 4 wheel. Naik 4 wheel motor. Kena tiket 60 baht seorang. Motor tinggal bawah motor tapi ada tinggal guard jaga. Ada guard yang jaga, lepas tu pemandangan dia macam ni lah. Ni lah pemandangan dia. Ni lah pemandangan dia. Ikan lah. Tu dia. Pemandangan indah. Krabi, welcome to Krabi. Yang tukang ambil video nak kena masuk juga. Penat right. Penat right. Krabi.
sekarang kami berada di Krabi, menginap satu malam kat Changsi Resort. Satu malam harga dia RM72. Pada sebelah petang kami pergi ke Aonang Beach. Kami bercadang nak makan malam di restoran yang biasa kami makan semasa kami ke Krabi sebelum ini. Tapi malangnya kedai makan tu dah tutup. Tiba-tiba kami nampak sebuah kawasan night market di pantai Aonang. Kami rasa sebelum ni tak ada night market ni. Mungkin ianya baru dibuka. Jangan salah kedai. Ada babi atas tu. Dia ada nasi. Goreng rumah dia. Nasi goreng ada. Nasi goreng. Pakai Tanya dia, ini kalau anda makan kat situ apa? Situ ada balai juga tu. Oh, ya. Ada the seat dia. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ini 14 hari bulan, hari Rabu. Kita nak bergerak ke Pak Bara, Satun.
Okay, ini resort yang kita tidur malam tadi. Satu malam 72 baht. 72 ringgit. Maaf. Ni dalam dia. Katil double bed. Ada heater, peti ais, aircon, almari besar dan bilik air. Okey. Sekejap lagi kita nak gerak ke Park Bara. Dan jom lah. Sampai menikmati pemandangan jalan raya. Okay, itu depan tu reception counter. Okay, jumpa lagi. Krabi kita menginap satu hari je. Mungkin Satun kita ambil 2 hari lah. Tak ronda-ronda. Sejuk. Apa harga bawah je. Sandwich ada, ayam goreng ada. Ini macam nasi goreng ada ni. Macam tanya. Apa ini? Kapat. Nasi goreng ni. Seafood. Ni. Oh, nasi. Oh, ni macam best lah. Kena ni. Ayam goreng. Datang dari mana lagi? Ya? Datang dari mana? Dari mana? Dari Johor. Makcik tu tengok dia dah bersenam pagi-pagi jalan kaki. Okey, ni bekal kita. Okey, bekal kita dekat PTT yang akan mendatang. Korang tak payah susah-susah cari apa tu, burger lah apa kan. No. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should Okey, celebrate. menu sarapan kita hari ni.
Nasi daging, nasi putih, daging ayam, telur dadah beserta air coklat. Sebelah Amazon Cafe dan KFC di seksi minyak PTT. Okay, tunggu member sekejap, dia pergi tandas. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Carbon fiber man. Carbon fiber motor kepala carbon fiber. Mangga depan pun carbon fiber. Baik ni. Tongkat titanium tu. Korang ada? Tak ada. Jarak perjalanan untuk hari ke-6 ni dari Krabi ke Pak Bara hanya 230 km saja. Sebelum ke Pak Bara, kami singgah mandi-manda di air terjun Wang Sai Tong. Air terjun dia macam ni Bayaran untuk masuk 400 baht seorang untuk warga asing. Rupa bentuk air terjun kat sini agak unik sikit. Macam air terjun buatan, tapi memang asli semula jadi.
terdapat banyak kolam-kolam yang terbentuk secara semula jadi. Kalau tengok dengan mata kasar, batunya macam licin, tapi sebenarnya tak pun. Licin lah. Licin batu. Kolam ni dalam tak? Sana naik sampai pangkat mana? Sampai pangkat atas. Di atas pangkat tu lah. Tu kolam dia dalam ke? Aku tak pasti. Aku main bawah je mungkin. Tak tahu ada ulang ni. Wah, kalau tak licin boleh naik ni. Kalau licin ni bukan tak tahu lah, boleh sejuk. Nampak macam licin tapi tak licin. Sejuk. Ya Allah, sejuk. Sejuk. Boleh, kena basah kaki dia dulu. Sejuk. Dia nampak macam licin tapi sebenarnya tak licin ni. Macam mana nak naik? Kena naik di sana. Ni baru best mandi. Tapi sana dalam tu rasa aku tu. Sejuk. Sini kat dalam. Ni macam ni. Nari hari orang bekerja. Jadi kita orang pagi tak ada orang. Jadi ini apa waterfall ni kita orang yang punya. Ayo mandi. Tapi yang sana tu sakit sikit lah pasal air terjun dia tinggi kan, tu sakit sikit. Yang ni okey, yang ni sakit sikit.
sekarang jam pukul 12. Okey, sekarang kita di Pak Bara. Okey. Pak Bara. Orang kalau nak pergi mancing, kat mana? Laut Andaman. Inilah. Laut Andaman. Ni. Andaman. Bot dia mana aku mana nak masuk sebenarnya. Boleh je aku masuk tu keluar sana. Apa try dulu. Kalau tengok bot mancing kan. Ni. Ni bot mancing. Bot sier, bot sier. Ni bot mancing. Ni mau orang pergi Pulau Andaman ni apa semua ni, Pulau Andaman ke apa lah ni. Okey. Bye. Sebelum bersia-sia dan cari makan malam kat pantai Pak Bara, kami ingat nak singgah menyapa Cikgu Jo di kedainya di Kalisa Travel Route 406. Tapi malangnya kedainya tutup. Khamis 16 Februari. Jalan mana? Pergi itu bunga matahari. Sunflower. Molek lah hak ni kan. Matahari molek Okey. Kita hari ni nak jalan-jalan. Ni homestay. Malam tadi kita tidur 2 malam kat sini. Sini agak mahal sikit lah daripada homestay yang guest house ataupun chalet yang kita tidur sebelum ni. Kebanyakan harga lebih kurang 60 hingga 70. Yang ini RM80 lebih. Saya pernah tidur sekali. Pernah? Betul? You pernah tidur? Saya tak menggaban. Gaban. Al-gaban. Jadi nikah habis. Habis tidur. Motor dia jual. Motor dia bagi saya. Umur apa dah? 3 bilion umur dah. Saya suka tidur sana lah. Sana saya nak lagi buat lain. Boleh. Lah ni saya dah banyak masa. Baik. Mana ni? Daripada ini. Desainnya. Lalu sudah siap semua tu. Yang ni siap. Kita tengok. Malam lalu itu. Makan di sana. Boleh tengok. Dah siap. Cuma dia tak masukkan
Dalaman tu saya tak berhati lagi semua. Angkat bubuh lah, dahsyat lah. Boleh ni lepas semua saya buat sendiri. Boleh je, batang ni rekod. Ada rezeki buat tu. Boleh. Dah, tak boleh jawab pun. Tak boleh jawab tu. Itu tanah tu dia dapat beli isi. Rumah kering jarah dia. Asal dia bukan nak, asal dia sewa nak bagi mu'alaf duduk. Mu'alaf tak datang. Mu'alaf tu kena halau dengan jum dari rumah duduk. Dengar ya. Tengok bunga matahari. Dekat kan. Sekarang kita dekat Cikgu Joe 1 ni. Sangat ramah orangnya. Lepas tu kita on the way nak pergi tengok rumah dia yang satu lagi. Geram ni. Ni helmet ni depan. Ni compressor selalu pakai ni. Minyak kita habis minyak habis. Kita kena layan diri nasib baik ada minyak ni. 200 lah tu. 200 dapat 5 liter. Tu senang. Kan kena tipu lagi yang. Dah. Gam sampai sini. Apa saya keluar cari matahari tak nampak. Bila aku dah belok ni, motor aku mati. Motor aku belok sini nampak. Memang saya tunggu dia berhenti ya. Okey, Gam. Mana tangki minyak dia? Tekan jam. Tekan jam. Dia kalau untuk lepas
Tekan lagi sekali. Kan, mana tak minyak dia? Bila lalu 1 minyak ni aku di dalam mesin ni ada tong. Kasih isi sikit-sikit. Dekat 5 liter ke? 2 tobat. Tuang kat singa Empat bersinga. Ladang bunga matahari ni terletak kira-kira 34 km dari Pak Bara. Kaki kena bayar bang. Pusing sekali. Pusing.
Alright, kita naik. Ini roti telur. Roti telur. Ni roti kosong. Ini roti kosong. Ni roti telur tampal. Siap, Tampal. siap bagi sos ni. Pagi ni kami dah nak balik Malaysia. Destinasi kami untuk bermalam malam ni adalah di Pekan Bidur, Perak. Jarak perjalanan dalam 460 km. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alamak, kena patah balik pergi sana. Dek, kau kena patah balik lah, Dek. Penutup minyak hitam. Ya Allah. Dekat tempat tu lah. Dekat tempat parking motor tu lah. Wah, basah babe seluar aku. Masalah pertama bermula. Patutlah aku rasa dia macam. Full 95. Penutup minyak hitam tercecer di chalet penginapan kami. Lepas rutin kami cek minyak hitam setiap pagi, lupa pula nak tutup semula. Tahu ni. Adalah dalam 8 km bawa motor tak tutup minyak hitam. Oh, ฟ้าถูที่แกรูดเด้อฟ้าน้ำมันเครื่องรูดเป็นไปอย่างMandi minyak. Nasib baik jumpa penutup yang tercecer tu. Lepas top up minyak hitam yang kurang dan sarapan, kami meneruskan perjalanan. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most.
Dah hidup lah. Jalannya. Masalah kedua bermula. Motor mati dan susah nak start. Walaupun boleh start, enjin agak semput dan tak boleh laju. Apa yang penting, masuk Malaysia dulu baru fikir. Kami sempat singgah sebentar di Masjid Al-Hashimi yang mengambil inspirasi reka bentuk Dome of Rock yang berhampiran dengan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Okey, masa untuk menuju ke sepadan. Lima. Deh. Bagi sekali. Mana? JPR 1174. Betul. Hei. Ha? Baru nak masuk? Balik ah. Thailand dah tutup. Syam kau iya. Ha? Yang kita hari jumpa. Dah ya apa dah balik tu.
years I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. Kami sempat singgah di Wang Kelian Viewpoint untuk bergambar. Kalau jalan kaki boleh ke? Ha? Jalan kaki boleh? Ha, jalan kaki boleh. Boleh, boleh. Kita sekarang dekat Malaysia. Now we are together to Malaysia. Okay. Now we at Wang Kelian. Boleh.
Mahal motor aku Selamat pagi. Hari ni hari Sabtu. Nak bergerak balik ke Johor Bahru. Tadi kita tidur di Bidor Hotel BNL Hotel. Kita akan sarapan dulu. Depan tu ada mi kari. Hotel ni satu malam lebih kurang 100 lebih lah, 100 ringgit gitu lah untuk 2 orang. Okay.